Dia macam lama dah tak buat vlog. Jadi kita buat vlog beberapa minit je lah. Sama saya. Bersama Ika. Syafiqah. Jom. Oh, jom. Gambar. Gambar buat sekejap. Sama Ke sekarang. depan. Okey. Bersama Kama juga. Sama Kama. Jom. Bersama Sai. Malunya. Aku tak boleh buat sebab makanan banyak. Ya. Jom tu bahasa Melayu lah. Kita kan bahasa Melayu kan. So kita orang buka puasa dekat Tasik. Tapi aku je yang puasa sebenarnya. Hari ni sebenarnya kita orang nak pergi sewa untuk saya kahwin tempat ni. Nampak dia? Nampak tu? Amin. Sana tunjuk. Amin. Jadi yang encik yang mendengar tu tolonglah ya. Kita buat dekat Kedah. Tak nak buat Kedah. Kita nak kena buat kat KL. Okey, sekejap lagi kita tengok buka puasa apa. Bye-bye. Oh, kita tunjuklah kita punya tempat berbuka hari ni. Fancy sikit lah. Tenang lah weh. Masa Hili. Yang tak tenang ni lagu jedak-jeduk. Itulah. Sini dia JJ sikit. Jadi kita kena gegar kan. Hutan tu ada orang dah. Masalahnya barulah vibes raya kan. Ni saya punya makanan. Beli sikit je. Beli air ni. Ni memang favourite. Bag air bag air bag. Nak jadi apa? Lebih ayu. Nak jadi lebih ayu. Kalau nak jadi lebih ayu tu, aku kadang-kadang je lah ayu. Aku dah macam larau sikit lah. Dah macam dah naik ke atas lah. Naik chain kan. Kalau nak jadi ayu ni lah pakai kain. Ataupun kau macam sopan-sopan, macam duduk sopan. Dia tanya kita yang tak sopan ni. Oh, saya Tapi sopan. kalau gelak tu jangan lah. Gelak tu memang lah tak kau lah. Dia tengah record healing. Tapi dah lama weh tak buat vlog. Apa? Adanya saya di sini. Cantiknya Sebab tak Untuk kau vlog. menghidupkan vlog saya dan Sutara. Dia sambung tadi lah. Tak tahu lah episod berapa dah banyak dah. Boleh letak dekat tepi tu macam sesi curhat. Kawan-kawan saya. Hamzah tak ada. Hamzah balik. Hamzah dah happy-happy dekat rumah. Walaupun orang nak tanya, saya nak beritahu yang kawan saya lagi seorang tu dia pergi balik. Dekat belakang tu ada playground. Sampai. Lagi berapa bulan je kita ke Jita ni. Jom dekat Mak, berjalan-jalan. Wajarkan apa itu cinta lewat mata kau berbicara. Okay, kita nak pergi makan kat Nexus. Sebab kita ayat Kama makan waffle Ahmad. Waffle Ahmad sedap lah. Cantik lah. Dia cantik ke? Duduk tu. Awalnya. Betul. Baik hari kau yang buat story. Mungkin aku telah menanti lama, tapi ternyata tak sia-sia. Tadi patutnya makan dekat Nexus. Lepas tu hujan. Ni pun hujan dah berhenti. Jadi kita makan lah dekat rumah. Sambung makan. Cuba teka cerita apa? Aku tak pernah ada tengok Yin Syok macam ni. Dia one of cerita yang dia berlakon dengan sangat hebat lah. Bagi aku lah. Okay, selamat